Setiap kebaikan seorang anak akan mengalir kepada ibu dan ayahnya secara langsung, walaupun tidak diniatkan kepada arwah mak dan ayah dia. Malam ni saya ada dengan tuan-tuan dalam masjid ni, bukan sebab niaga, bukan sebab dunia. Arwah ayah kita, arwah mak kita, mereka terus diberikan akan hadiah ini pada saat ini, sehingga saya dan tuan-tuan berpisah pada majlis ini. Kebaikan ini akan mengalir pada arwah abah dan arwah mak. Mudah-mudahan dengan kita berterusan berbuat baik, jika dalam umur mereka kita pernah menyakiti akan hati ibu dan ayah kita, moga ada sedikit rahmat untuk kita. Tapi Nabi ni sayang kita, tuan-tuan. Ada satu hadis tentang siapa yang membaca surah Al-Has ayat 24. Ayat ni tentang apa ya? Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Jika dia mati pada hari itu, Nabi kata dikurniakan mati dalam keadaan mati syahid. Nabi tahu dah kita ni jenis tak betul ni. Lalu Nabi bagi kat kita lorong ni, dengan cara hidup kita, dengan apa yang kita buat, kita takut tak selamat. Tu saya kata Nabi sayang kita, tuan-tuan.